Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak share lah satu lagi absorber yang sesuai lah untuk WD Motor ES250i. Ini kategori Marhain ya. Kategori Marhain. Harga dia dalam berapa pun? 160 lebih ke? Dalam 160 lebih aja. Memang review daripada owner sendiri. Memang sedap lah dia kata. Dia boleh adjust preload. Preload dengan rebound. Rebound ni pun boleh adjust. Dia ada klik jugalah bawah ni. Cuma tak ada klik dia. Okey, tapi ni tapak tak perlu modify. Dia memang tapak dia ngam PNP dengan ES250i. Tapak atas pun ada. Ni ambil model apa? Abang pakai wave. Pakai wave. Wave 125 punya lah. Ngam. Tinggi 31 abang ambil yang 290. Ni tinggi 290. Ni lowered lah. Dia motor dia memang tie look. Ni motor ES250i tie look. Ni dah tinggi lah ni. Dulu 275. Okey, kiri kanan. Okey, ni motor tie look lah. Seat potong. Seat potong siap pakai cover. Okey. Siapa nak dapat cover pun, okey boleh tengok landing lah. Okey, dia ada 270, 290 dengan 310. Ada banyak lah. Ada banyak saiz boleh pilih. Okey, siapa berminat boleh lah dapatkan absorber dengan ni cover seat. ES250i. Ni seat potong ni bukan seat standard, seat dah potong. Asal seat potong. Okey, cun-cun. Okey.